Okey, ni saya dah siapkan tepung untuk lapisan atas seri muka durian tu. Okey, di sini ada tepung gandum setengah cawan, tepung beras dan juga tepung custard. Saya campurkan, cukupkan setengah cawan lagi. Bermakna dalam sini, di sini ada satu cawan tepung, setengah cawan tepung gandum, 1/4 tepung beras dan 1/4 lagi tepung custard, gula setengah cawan, garam secukupnya. Kemudian saya masukkan sebiji telur kawan. Masukkan sebiji telur di sini. Dan saya masukkan 1 kotak santan. Okey, dan 1 kotak lagi air biasa. Dan saya gaulkan sebati. Okey, dan isi durian 1 cawan. Dan saya gaulkan lagi kawan. Okey, sekarang saya nak kisar bahan ni supaya durian ni sedikit hancur kawan. Nampak tu, dia masih berketul-ketul lagi. Masukkan ke dalam pengisar. Dan saya kisar. Bismillahirrahmanirrahim. Kisar halus. Okey. Okey, seterusnya saya masak bancuhan ni kawan, sehingga dia sedikit pekat. Okey, dan kita sentiasa gaulkan dia supaya dia tak hangus di bawah tu. Dan kalau suka warna yang lebih pekat, boleh tambah sedikit pewarna kuning. Saya tambah sikit pewarna kuning sebab kali ni custard saya gunakan sedikit, jadi dia tak kuning sangat. Jadi saya kena tambah dengan pewarna baru dia menarik sikit kawan. Okey, dia dah, bila dia dah start memekat macam ni, terus tutup api. Nampak tak di sini dah memekat. Okey, dan kita terus gaulkan supaya tidak ada tepung yang bergetul. Sekarang kita boleh tuang pada pulut kita kawan. Okey, ni pulut saya dah ratakan, dah pindahkan dalam loyang bulat kawan. Okey, sekarang slowly tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mana permukaan yang ada bubble tu kita pecah-pecahkan macam ni. Alhamdulillah, inilah hasilnya. Sekarang sampai masa untuk kita kukus. Kukus hingga masak lebih kurang setengah jam ke 40 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Kukus sehingga masak.
Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Kisah muka saya dah masak kawan. Saya biarkan dengan penutup yang terbuka ni, biar bahagian atas tu sedikit kering. Baru saya tutupkan api. Nampak tak di bahagian sini masih ada air belum kering. Jadi saya biarkan dulu terbuka biar dia kering kawan. Sambil healing-healing di kebun kawan. Pagi ni renyah-renyah ya hujan. Nampak di atas tu awan masih gelap, langit masih gelap dan mendung. Dan ada gerimis juga hari ni kawan. Sebenarnya pagi tadi hujan lebat, tapi sekarang dah gerimis. Dan saya review seri muka durian di kebun kawan. Subhanallah, memang terbaik lah. Hari ni sebenarnya saya ada order untuk office Sakinah. Ada buat meeting hari ni. Jadi saya kena buat 3 jenis kuih kawan. Tapi saya cuma buat seri muka saja dan buat video. Lagi 2 kawan saya order pada sahabat saya. Tapi tak tahu kenapa sahabat saya tu ada masalah sikit. Dia tak dapat siapkan order. Dan pagi-pagi saya cepat-cepat cari gerai lain kawan. Pagi-pagi tadi, syukur Alhamdulillah, akhirnya ada gerai yang menjual kuih koci. Dan juga saya pilih lah satu lagi kuih kari pap ya. Saya beli kari pap kentang kawan. Syukur Alhamdulillah, akhirnya dapat siapkan order pagi ni. Kadang-kadang kita tak boleh nak ambil semua kawan order, sebab kita nak berkongsi rezeki kawan dengan sahabat-sahabat window kuih yang lain. Tapi Allah tu maha berkuasa. Dia telah mempermudahkan urusan, walaupun asalnya ada kalut sikit pagi tadi sebab sahabat saya tak dapat siapkan order. Tapi Allah mudahkan. Jumpakan saya satu gerai tu ada menjual kuih yang saya nak tu, iaitu kuih koci lele kawan. Subhanallah, Alhamdulillah. Nampak tu seri muka durian kali ni kawan. Betul-betul resipi yang terbaik. Jadi jangan lupa mencuba kawan seri muka durian. Alhamdulillah, sambung makan kawan. Wah, sekejapnya.
Lembut je pulut atas tu. Dan rasa durian memang mantap, gabungan yang mantap kawan. Habis. Hujan dah semakin lebat. Bye, jumpa lagi di video. Assalamualaikum warahmatullahi. Seri muka durian.